Badak melalui Sungai Kubang Badak. Kami menaiki bot katamaran dan sekarang ini kami berada di Pulau Dangli, di mana Pulau Dangli merupakan salah satu destinasi untuk anda snorkeling dan boleh melihat ikan Nemo di sini. Assalamualaikum, hai. Suria Matahari kali ini membawa anda semua untuk sama-sama kita menyaksikan beberapa produk pelancongan yang diusahakan oleh usahawan-usahawan di Kubang Badak Langkawi. Jadi kita akan bersama dengan salah seorang usahawan yang begitu komited dengan perusahaan mereka ini, iaitu Encik Sabri Musa. Okey, bersama beliau sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Sabri. Ya. Hebatnya tempat ni. Ini dipanggil Crab Farm Langkawi di Kubang Badak. Ya, baik. Ya. Boleh ceritakan sedikit kepada kami mengenai latar belakang. Ya, baik. Terima kasih kepada Suria yang sudi main di Crab Farm Langkawi. Berlatar belakangkan kita punya ladang ataupun kolam ketam yang ada di Kubang Badak ni. Di sini adalah restoran Crab Farm yang Crab Farm Langkawi yang diwujudkan pada tahun 2019 sehingga sekarang. Alhamdulillah. Di Kubang Badak kita mempunyai 4 aktiviti yang cukup diminati ramai. Antaranya kita ada bot sewa pandu, kita ada bot cruise ataupun cruise Kubang Badak, Biogeotree Kubang Badak yang mengambil masa lebih kurang dalam 3 ke 4 jam untuk kita naik katamaran hipo ataupun cruise untuk menyelusuri paya bakar dan juga aktiviti snorkeling lah. Dan yang ketiganya, bila mana kita pulang daripada snorkeling, kita boleh singgah di salah satu restoran juga, iaitu restoran Oyster Farm. Oyster fresh daripada ladang yang pelancong boleh merasai kenikmatan oyster fresh yang diambil terus daripada di farm tu lah. Boleh makan terus. Dan yang keempatnya, kita ada aktiviti ataupun ada program yang kita anjurkan bersama-sama dengan NGO lah, iaitu CSR, Coral Reef dan juga penanaman pokok bakau. Itu untuk aktiviti dan juga program lah yang kita yang diminati sekarang ni. Begitu banyak sekali yang diusahakan. Pastinya boleh kongsikan dengan kami mengenai salah satu aktiviti lah yang mungkin sangat menarik perhatian pelancong untuk datang ke aktiviti-aktiviti di sini. Alhamdulillah, banyak datangnya daripada luar negara, ada juga daripada Malaysia. Yang macam-macam lah aktiviti. Kalau yang minat snorkeling, kita akan snorkeling. Yang minat aktiviti orang kata tanah bakau ataupun coral reef, yang kita membuat semaian karang, pembiakan karang di salah satu pulau, iaitu Pulau Jemuruk dan juga Pulau Dangli. Kita menyemai karang untuk pembiakan ikan, untuk memberi orang kata ikan-ikan tempat-tempat untuk bertelur dan sebagainya. Kita juga telah dibawa oleh Encik Sabri dan juga pasukannya tadi menyelusuri Sungai Kubang Badak, betul? Ya, betul. Dan kita juga dapat melihat Pulau Dangli, Pulau Jemuruk, Pulau Pasir. Di mana di kawasan sekitar antaranya yang menjadi tumpuan untuk snorkeling ialah Pulau Dangli. Jadi apa yang menarik lagi di kawasan itu? Di Kubang Badak sebenarnya kita mempunyai 12 tapak lawatan. Kalau di bawah produk Biogeotree Kubang Badak ni, kita mempunyai 12 tapak lawatan, di antaranya Bat Cave ataupun orang panggil Bukit Pinang. Jadi kita boleh menaiki Bukit Pinang dan juga di atas sana kita boleh melihat limestone, batu kapur, dan juga di dalam cave tu kita boleh tengok kelawar. Dan juga salah satu tempat lagi yang menarik iaitu kawasan pembakaran kayu arang ataupun dinamakan kilang arang lama zaman abad yang ke-18. Abad yang ke-18 dulu di situlah bangsa Cina, bangsa Melayu dan juga Thailand duduk di situ. Dia jadi satu perkampungan untuk mereka menjalankan aktiviti pembakaran kayu arang yang dijual kepada Penang, dijual kepada Thailand. Pada suatu ketika dulu. Abad ke-18, 1831 kurang lebih. Itu sangat menarik Memang antara sejarah yang perlu sama-sama kita terokai kan. Betul. Dan bila kami juga dapat melihat suasana di Crab Farm ni, di mana ada kolamnya, ada restorannya dan juga ada
Aku culture lah tu. Aku culture lah tu. Dan yang terbaru produk Surya, kita boleh melihat iaitu soft shell crab. Ketam nipah yang kita proses penternakan dia tu sehingga menjadi ketam lembut. Oh, jadi ketam lembut. Boleh makan semua. Yang mana ketam lembut ni selalu orang goreng tepung tu kan? Betul, goreng tepung. Kita boleh buat salted egg, kita boleh masak buttermilk dan sebagainya. Dia boleh makan semua. Ya, baik. Itu yang paling unik di platform Langkawi. Bagaimana Encik Sabri dan juga tim Encik Sabri bersama-sama membangunkan tempat ini. Bagaimana sejarahnya? Boleh dikongsikan dengan kami. Okey, di Kubang Badak ni kita sebenarnya melalui yang teratas sekali adalah koperasi lah. Koperasi nelayan memberi peluang kepada komuniti-komuniti ataupun ahli-ahli kita yang mana berminat untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Kita akan bagi mereka wujudkan satu orang kata proses mendaftar. Orang panggil daftar berniaga lah. Daftar berniaga dan juga cari satu tim. 4 ke 5 orang untuk jadikan satu tim, keluar modal awal untuk membuat orang kata platform awal lah untuk mewujudkan satu-satu orang kata perniagaan. Jadi di samping itu juga pihak-pihak kerajaan lah, terutamanya pihak Jabatan Perikanan, pihak KEDA, pihak LADA, semualah agensi kerajaan ini membantu daripada segi bagi kursus, ada yang bagi dana, ada yang bagi grant dan sebagainya. Jadi permulaan awal sebenarnya koperasi lebih memberi peluang kepada komuniti yang mana yang berminat ataupun mahu terlibat secara langsung lah dalam perniagaan ini. Kita akan bagi peluang kepada ahli koperasi kita yang berdaftar. Maksudnya ahli juga mengeluarkan modal sendiri ke macam mana? Keluar modal dulu, buat dulu yang perniagaan tu. Apabila pihak kerajaan melihat perniagaan ini boleh berkembang jauh, memberi impak kepada pelancongan Langkawi, seterusnya pihak kerajaan akan membantu daripada segi grant dan juga bantuan daripada teknikal ataupun daripada universiti, UiTM, UKM dan USM, memberi tunjuk ajar lah. Mereka mempunyai pakar-pakar tersendiri, contohnya Auster di bawah kepakaran Profesor Dr. Eileen, macam di Crab Farm sendiri pun di bawah UiTM, TS Jamil Tajam, TS Jamil Tajam dari UiTM. Ramailah kepakaran yang kita ambil daripada universiti lah untuk orang kata memberi pengajaran ataupun kepada komuniti lah berkenaan dengan salinity air, nak bagi ketam ikan tu orang kata apa, bagi sihat daripada segi penjagaan lah. Ada penyidikannya yang betulan, betul. Dan juga bimbingan lah. Itu yang sangat menarik Jadi kalau kita tengok apa yang kita jalankan komuniti ni, bersyukurlah sebab semua agensi kerajaan dan juga universiti yang terlibat secara langsung dengan marine ni, dengan aquaculture ni, memberi sokongan yang padu lah kepada komuniti yang berminat untuk nak terus maju. Okey, mungkin boleh kongsikan tentang pendapatan sepanjang mengusahakan tempat ni. Daripada segi pendapatan tak mustahil, saya nampak memang banyak anjakan. Kalau dulunya mungkin kita jual sehari 100, tapi setelah diberi promosi yang berterusan daripada pihak tourism, LADA dan semua agensi yang terlibat, secara tak langsung ramai yang datang. Jadi tak mustahil lah pendapatan semakin hari makin bertambah. Jadi syukurlah usaha kita daripada 2019 sehingga sekarang banyak yang telah pun berjaya lah. Alhamdulillah. Dari segi perniagaan ni. Dan dah cukup popular sekarang ni. Bukan popular, tapi kita masih lagi orang kata yang penting kita nak menjaga nama kita sebagai Langkawi, sebuah orang kata destinasi pelancongan yang diiktiraf dunia. Di dalam Langkawi UNESCO Global Geopark ni, jadi kita nak jaga nama dan juga kita nak jaga kualiti makanan kita supaya orang kata sama-samalah kita menjaga pelancongan kita ni. Apa cabaran sepanjang Encik Sabri bersama rakan-rakan yang lain yang mengusahakan beberapa produk pelancongan di sini? Cabaran kita yang utama masa PKP lah. Waktu itu. Masa mula kita nak memulakan perniagaan, tiba-tiba PKP. Jadi dia tergendala sebentar lah, tapi kita terus berusaha. Dan insyaAllah alhamdulillah sekarang ni dah semakin dah boleh solve lah problem masalah-masalah kecil tu biasalah. Daripada segi orang kata stok, kadang-kadang dah terlalu ramai, ketam tak cukup, tak sempat. Jadi kita mencarilah orang kata solusi-solusi yang sebab kita pun ada ladang ketam, jadi tak ada masalah sangatlah pada segi stok dan juga kaedah
kita ambil lah pendekatan yang kita ambil tu. Ya. Dan stok ni sentiasa ada lah kan? Alhamdulillah setakat dah ni stok seafood ni alhamdulillah. Sebab di samping kita ternak, kita buat aquaculture dan juga kita terima juga daripada nelayan-nelayan tempatan lah. Kena pergi dekat aquarium, boleh pilih saiz dia, A+, A, lepas tu Maltese ataupun udang lipan, lobster. Semua ada kat situ. Semua kat sini dengan harga cukup murah. Betul. Tak dapat dah tempat lain. Kalau Suria datang ke Crab Farm Langkawi, makanan segar dan juga murah. Yang tu penting. Berpatutan Berpatutan. Sangat berpatutan sebenarnya. Dan yang menarik juga tadi, sepanjang kita naik bot atau katamaran katamaran, tadi, kita juga bersama mereka yang merupakan ejen-ejen Turkish dari Airlines. Turkish Airlines. Turkish Airlines. Dan sangat tadi mereka pun sangat seronok melihat suasana di sekitar Paya Bakau, sungai Kubang Badak. Dan antara biodiversity yang sangat menarik di sinilah kita dapat melihat elang tadi kan. Ya. Dan yang berterbangan. Ia dijaga dengan baik Adakah penjagaan ini melibatkan tim Cik Sabri juga ataupun macam mana? Berkenaan dengan penjagaan Paya Bakau ni sebenarnya, kalau kita boleh saksikan tadi kita naik katamaran kan, memang slow katamaran tu. Lebih kurang dalam 8 ke 10 knot saja. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga ekosistem Paya Bakau kita tak rosak. Jadi kita cruise dengan perlahan. Di samping tu pihak tour guide kita akan memberi penerangan lebih detail apa yang ada di Kubang Badak, sejarah yang ada. Jadi itulah orang kata, di samping kita orang kata menggunakan alam semula jadi, kita juga mengambil peluang ataupun mengambil orang kata tanggungjawab lah untuk menjaga orang kata ekosistem kita terurus dan terjaga, terkawal. Kami sekarang bersama dengan Cik Razi, pemilik oyster farm ni, yang mana kita dapat merasai ni fresh ni. Segar dari ladang Cik Razi. Jadi ni kira dah matang lah ni. Ni dah matang lah. Dia setahun 4 bulan. Oh, setahun 4 bulan dah. Oh, setahun 4 bulan. Ini dia punya umur dia. Jadi cara nak makan dia senang je. Cabai. Cabai hijau. Cabai hijau. Cabai hijau ni. Okey. Okey. Dan lemon. Dan terus makan. Kami diberi peluang untuk merasai oyster fresh daripada ladang yang diletak sambal hijaunya, green sauce dan juga diperah dengan lemon. Orang kata bila dah rasa tu nikmatnya, tapi harganya agak mahal tu. Tapi kalau kita bandingkan RM10 satu pieces tu murah. Sebab dia punya umur dia, satu tiram tu lebih kurang dalam 1 tahun ke 1 tahun 4 bulan. Ambil masa yang lama untuk kita tuai. Dia ambil masa yang lama. Jadi nilai dia tu orang kata betul. Dengan kesegarannya kita makan lagi. Tu kita pergi makan di farm. Kalau dia dah hantar ke hotel, harga dia tak dapat dah. Harga dia tak dapat dah. Sebab kita dapat menikmati secara orang kata apa, terus di sana. Diambil dari kolamnya. Betul. Kan, terus makan. Dan sangat nikmatlah. Itu antara produk pelancongan yang dibawakan di mana terdiri daripada usahawan-usahawan yang bergabung lah kira kan. Betul. Jadi mungkin ada harapan Encik Sabri di masa-masa akan datang nanti. Harapan saya kalau boleh di dalam Koperasi Nelayan Sungai Kubang Badak ni, kita kalau boleh nak memberi peluang kepada semua anggota kita. Semua ahli-ahli koperasi dan juga ahli-ahli nelayan yang berminat yang nak menterokai perniagaan baru ataupun aquaculture. Contohnya seperti tiram dah orang buat. Crab farm dah ada. Lepas tu lepas ni insya-Allah akan ada satu produk. Kalau Suria masuk tadi ke jeti kita belah kanan tu. Produk orang panggil apa, frozen seafood. Jadi seafood macam pelancong yang mana datang ke Langkawi nak buat barbecue, boleh buat pilihan. Nak beli udang, sotong, ikan fresh, ambil saja ataupun nak bawa balik ke kampung pun boleh juga. Jadi lepas frozen kan dengan nilai yang harga yang murah sebab kita beli direct pada nelayan. Jadi mereka boleh bawa baliklah ke KL, ke Johor, ke mana-mana lah. Untuk orang kita makan benda yang fresh. Itu antara produk. InsyaAllah tahun depan kita akan start Januari. Itu dia antara yang sedang diusahakan insyaAllah peringkat 90% dah. Kalau dilihat tadi pemancing-pemancing yang menyewa bot sewa pandu. Bot sewa pandu pun ada di sini.
Baik, itu antara kelebihan dan keunikan yang dibawakan oleh Encik Sabri dan juga rakan-rakannya yang mana mereka bergabung untuk mengusahakan kawasan Sungai Kubang Badak di Ewa, Pulau Langkawi. Ya, betul. Okey, baik. Seperti buat sewa pandu tadi, sebenarnya kita melihat ramai pemancing-pemancing di Langkawi ni yang berminat untuk orang kata nak menyewa ataupun nak pergi mengai tapi tak ada tempat. Jadi pihak koperasi dan juga komuniti di sini menyediakan bot sewa pandu dengan harga yang berpatutan. Sangat berpatutan. Murah, termasuk minyak dan sebagainya. Jadi tak perlu pening-pening kepala, tak perlu nak pergi jauh-jauh. Jadi di sini semua ada. Mai sini semua ada. Semua dah disediakan. Semua disediakan. Orang kata cuci tangan cuci tangan balik pun cuci tangan aja. Tak gaduh nak pening-pening nak basuh boot dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih Cik Sabri bersama kami dan tahniah daripada kami. Semoga maju jaya dan murah rezeki selalu. Ya, terima kasih. Ya, itu dia tadi. Kita telah bersama dengan Encik Sabri, salah seorang usahawan yang membangunkan produk pelancongan di Sungai Kubang Badak Ewa, Pulau Langkawi. Dan Encik Sabri bersama rakan-rakannya mengusahakan pelbagai produk pelancongan yang sangat menarik di sini. Jadi ini antara kebanggaan kita di Langkawi semestinya dan menjadi contoh untuk semua. Suryati Haji Snapi, Suria Matahari, RTM.